Saya tak payah nak cerita banyak-banyak sebab kita dah jumpa Ustaz untuk cerita. Mungkin Ustaz ada benda yang nak dibincangkan, yang ada kupas, yang ada apa malam ni. Jadi kita, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu, serta para jemaah yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah ayah-ayah, ibu-ibu, apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Belum lagi. Rohani kita, supaya dengan pengisian rohani ini dapat memberikan panduan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya telah diberikan amanah oleh pihak ahli jawatan kuasa surau untuk berkongsikan ilmu dan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi pada malam yang mulia ini saya ingin berkongsikan, kalau tadi temanya perpaduan, tajuk ceramah kita pada malam ini ialah perpaduan membawa kerahmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun Nabi. Yang bermaksud, aku telah tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kalian berpegang pada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah. Hadis riwayat Imam Malik. Daripada hadis ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, yang mana baginda Nabi telah tinggalkan dua perkara, selagi mana kita berpegang dengan dua perkara tersebut, insya-Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Ialah wahyu. Al-Quran ini wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Jadi kalau ditanya apa itu Al-Quran, Al-Quran ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia perkataan, perbuatan ataupun takrir. Takrir ini persetujuan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah ini adalah sesuatu yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan as-sunnah. Jadi sekarang ni sunnah ini dah dijadikan sebagai hadis. Sekarang kita sebut sebagai hadis lah. Yang mana para ulama telah menyusun sunnah-sunnah ni menjadi hadis. Yang mana sebab tu hadis ni ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim. Orang panggil kitab kutub sitah. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi. Saya tahu apa? Saya tengok. Itu yang dinamakan bahasa sekarang sebagai hadis. Jadi kalau kita nak ceritakan sesuatu, kita nak rujuk di mana? Kita mesti rujuk Al-Quran yang pertama, dan kemudian kita akan rujuk kepada hadis. Kerana apa kita kena rujuk kepada hadis?
hadis inilah yang akan menerangkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dia mesti nak kena ada dua-dua, Al-Quran dan hadis ataupun. Dan As-Sunnah ialah kesatuan yang kukuh dalam kalangan umat Islam yang dibina atas dasar keimanan dan hubungan Islamiyah serta menjauhi perpecahan. Ia adalah ikatan saudara yang merentas sempadan, yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, menjauhi kemungkaran dan mewujudkan keharmonian. Itulah yang dimaksudkan dengan perpaduan menurut Al-Quran dan As-Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perpaduan ini untuk mengelakkan kita daripada perpecahan dan bertujuan menegakkan kebenaran, menjauhi kemungkaran dan mewujudkan keharmonian. Itulah yang dimaksudkan dengan perpaduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala juga telah menyeru kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Allah kata apa? Yang pertama, orang Islam ini sebagai saudara. Yang kedua, Allah kata kita wajib mendamaikan saudara kita sekiranya berlaku perselisihan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Selalu kita sebut takwa. Apa itu takwa? Bukannya takwa ini bermaksud takut bini tua, nak cari bini muda. Bukan tu Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Ada yang tahu? Tak ada. Takwa ini bermaksud ialah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan takwa. Sebab itu tadi Allah kata apa? Kita sebagai orang Islam bersaudara. Lepas tu kita kena mendamaikan saudara kita yang berselisihan. Lepas tu Allah suruh bertakwa. Takwa ini apa? Laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang berkaitan dengan syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersabda dengan memutuskan silaturahim atau menjauhkan diri kerana permusuhan. Di yang ketiga, kita dilarang untuk memutuskan hubungan silaturahim. Kalau kita ada masalah dengan saudara kita, dengan masyarakat kita, jangan kita berpaling muka. Apa yang kita kena buat? Kita kena apa? Kena cari penyelesaiannya. Jumpalah sesama masyarakat, berbincang, itu lebih baik daripada kita bermasam muka. Saya nak tanyalah dengan tuan-tuan. Mungkin ada tuan-tuan kat sini yang bermasam muka dengan saudara-saudara jiran kita. Saya nak tanya, apa yang tuan-tuan dapat kalau kita bermasam muka dengan saudara kita, dengan jiran kita ke? Apa yang kita dapat? Adakah harta kita bertambah? Harta kita bertambah ke? Tak bertambah. Duit kita dalam bank bertambah ke kalau kita bermasam muka? Bertambah ke tidak? Bila kita bermasam muka, banyak perkara yang kurang. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Yang kurang, jalan tu besar, dia kecil.
Sebab kita berselisih, tu musuh masuk paling kan kurang kan. Tapi kalau kita tak bermusuhan, tak berpaling muka, jalan tu jadi besar. Kita jumpa, walaupun kita bergaduh ke apa ke, berselisih, kita tak masang muka, Assalamualaikum, kita jumpa, jalan tu jadi besar, betul. Tapi kalau kita bermusuhan, memasang muka, jalan yang besar baru arah ke depan tu jadi kecil. Ni jiran aku ni, aku musuh dengan dia, kita naik motor, tak boleh jumpa, masuk parit kan, kurang tu. Nak cari makan. Tapi yang kita gaduhkan ni benda yang buat makan, betul ke tak? Kita tak gaduhkan benda yang ibadah. Saya belum jumpa lagi orang bergaduh nak rebutkan sop tetamu. Ada tak? Ada. Ada kan? Ada. Tapi kalau orang berebutkan roti canai, ada ke tak? Ada. Karena kalau time cuti orang ramai, lama betul lah dulu roti canai orang dah bersusun, dia orang yang hujung tak dapat, saya punya tak dapat lagi, dah bergaduh. Ada ke tidak? Ada. Itu cerita roti canai je, belum benda lain. Anak-anak kecil bergaduh sebab gula-gula. Tapi ada tak kita bergaduh disebabkan ibadah? Tak ada. Bergaduh, contoh tadi, kalau ada tak yang masuk surau ni bergaduh sebab nak masuk surau ni orang yang pertama, ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita lupa tujuan hidup kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan sebenar hidup kita. Bukan hidup kita ni nak cari harta, nak cari makan, nak cari pangkat. Bukan. Tak salah. Tak salah nak kumpul harta, silakan. Berapa banyak nak kumpul pun silakan. Islam menggalakkan. Nak berpangkat, berpengaruh, silakan. Nak apa lagi? Nak banyak kebun, nak kereta mewah, rumah mewah, silakan. Islam tak melarang. Tapi jangan kita lupa dengan tujuan kita, dan jangan kita lupa apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu perkara yang utama. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Dah tahu tujuan, maksudnya apa? Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah tersebut? Adakah ibadah tersebut sekadar kita solat sahaja? Adakah ibadah tersebut sekadar kita berpuasa sahaja? Ataupun ibadah tersebut sekadar kita datang ke masjid, balik? Adakah itu yang dimaksudkan dengan ibadah? Bukan. Ibadah ini bermaksud tunduk. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangan. Dan yang lebih umum lagi, kita punya kegiatan, kita punya perbuatan dalam kehidupan kita ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam solat kita, dalam doa iftitah kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illa li rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bermula sekarang, bukan besok, sekarang niatkan dalam hati tuan-tuan bahawa apa yang aku laksanakan ini semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.